اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mengalu-alukan kehadiran Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain Les Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan, Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Deni bin Haji Abdullah, Penolong Mufti Ifta, Yang Mulia Dr. Haji Mas Ridwan bin Haji Jumat, Pemangku Penolong Mufti Buhus, Yang Mulia Awang Haji Saiful Nizam bin Haji Sulaiman, Pemangku Pengarah Pentadbiran Jabatan Mufti Kerajaan, Yang Mulia Ketua-Ketua Bahagian, Yang Mulia Pegawai-pegawai kanan, Pegawai-pegawai, hadirin serta hadirat yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Shadaqallahul 'azim. Tafsirnya, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Bayangkan hadirin dan hadirat, jika dunia ini dipenuhi dengan ketidakadilan. Bayangkan jika hakim hanya membela orang yang kaya lalu menindas orang miskin. Bayangkan jika guru pilih kasih hanya memberi markah yang tinggi hanya kepada pelajar yang dia suka sahaja, sedangkan pelajar itu tidak belajar bersungguh-sungguh. Bayangkan jika ibu bapa hanya menyayangi seorang anaknya sahaja, sedangkan anak-anak yang lain dipinggirkan. Terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya berlaku adil, seperti mana dalam ayat yang kita dengar sebentar tadi, dan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal ini, maka saya bawakan tajuk forum kita pada pagi ini, iaitu keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, apakah sebenarnya arti adil? Dan mengapa berlaku adil itu begitu penting? Bagaimana seharusnya seseorang menzahirkan keadilan sekalipun apabila berhadapan dengan keluarga dan sahabat terdekat? Dan bagaimana pula keadilan itu mesti ditegakkan kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang dan juga kedudukan? Semua persoalan ini akan dijawab, akan dikupas secara tuntas dalam forum yang berdurasi 60 minit ini. Naik perahu ke tengah muara, air berombak memukul dada. Tajuk forum sudah kita perdengar bersama, panelnya pula mari kita berkenalan segera. Alhamdulillah, hari ini kita merasa sangat bertuah kerana kita dapat bersama dengan 3 orang ahli panel yang hebat-hebat belaka, dan nampaknya mereka pun sudah siap siaga. Baik, kita alihkan pandangan kita ke sebelah kiri saya. Saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ialah Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Deni bin Haji Abdullah, Penolong Mufti Ifta di Jabatan Mufti Kerajaan. Apa khabar Datuk? Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana Datuk tadi? Pantun baik Datuk? Alhamdulillah. Boleh diterima? Amat menarik. Alhamdulillah. Baik, duduk di tengah pula
bergandingan bersama kita ialah Yang Mulia Dr. Haji Mas Ridwan bin Haji Jumat, Pemangku Penolong Mufti Buhus di Jabatan Mufti Kerajaan. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Yang Mulia Dr. Haji Mas Ridwan ini adalah merupakan ketua di mana tempat saya, di bahagian saya bekerja. Jadi saya kira memang layaklah beliau untuk menyampaikan tajuk mengenai keadilan ini. Baik, melengkapkan formasi kita pada pagi ini di hujung sekali ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Nuraini binti Haji Buntar, Pegawai Istinbat Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sehat. Teruja Ustazah dengan tajuk kita pada pagi ini? Amat teruja, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pusingan pertama forum ini. Saya mulakan terlebih dahulu dengan bertanya kepada Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Deni. Baik Datuk, apabila kita membicarakan tentang keadilan, ramai yang beranggapan bahawa adil ini maknanya sama rata. Tetapi sebagai contoh, seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak. Seorang anaknya belajar di sekolah rendah, yang keperluan pembelajarannya itu hanya memerlukan alat tulis dan buku saja. Dan seorang anaknya lagi belajar di sekolah tinggi, yang mana keperluan pembelajarannya itu memerlukan lebih daripada alat tulis dan juga buku. Si bapa memberikan perbelanjaan RM50 sama rata kepada setiap anaknya bagi membiayai pembelajaran anak-anaknya itu. Jadi dalam keadaan ini Datuk, adakah ia boleh dianggap sebagai adil? Dan hakikatnya apakah sebenarnya erti adil ini menurut perspektif Islam? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang mulia Ustaz pengurusi, bahkan ahli panel, tamu kehormat yang mulia Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Maidin alias Maddain, Timbalan Mufti Kerajaan. Seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Memang tidak dinafikan Ustaz pengurusi bahawa apabila kita berbicara atau bercakap tentang keadilan, ada yang terkeliru dengan menganggap bahawa keadilan itu adalah sama rata semata-mata. Padahal dalam Islam, keadilan itu lebih luas, bukan sekadar hanya kesamarataan. Betul dari satu sudut. Dari satu sudut, ada kalanya keadilan itu menuntut kesamarataan, seperti menegakkan keadilan ke atas penjenayah tanpa mengira status kedudukan, darjat, bangsa, agama, kekeluargaan, miskin atau kaya, bangsawan atau orang biasa, orang yang berpangkat tinggi ataupun orang berpangkat rendah. Semuanya mereka itu adalah sama di sisi undang-undang. Tidak ada yang terkecuali akan dihukum jika melakukan jenayah. Dan kesamarataan dalam hal ini sebenarnya telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada 1400 tahun dahulu. Baginda bersabda, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had." Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah apabila orang yang mulia mencuri, mereka membiarkannya, tidak mengenakan hukuman. Tetapi apabila orang yang lemah mencuri, nescaya mereka akan menegakkan hukuman ke atasnya. Nabi dalam hal ini seterusnya menegaskan dengan sabda baginda, "Waimullah
"Law anna Fatimah ibnata Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kata Nabi, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan aku potong tangannya. Maka dari satu sudut, keadilan menuntut kesamarataan dalam hal ini. Tapi pada itu kita perlu faham juga, Ustaz Pengerusi, bahawa tidak semua keadilan itu menuntut kesamarataan. Bahkan ada kalanya kesamarataan itu akan membawa kepada kezaliman. Oleh itu hakikat adil dalam Islam bukan semata-mata kesamarataan. Karena adil dalam Islam ialah i'ta' kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi ifrat wala tafrit. Adil ialah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak tanpa melebihkan dan mengurangkannya. Adil juga dalam Islam bermaksud wada'u syai'i fi mawdi'ihi alladhi amara Allahu bihi ayyudha, yaitu menempatkan suatu perkara pada tempat yang sepatutnya menurut apa yang diperintahkan oleh Allah ia diletakkan. Oleh yang demikian, berbalik kepada soalan Ustaz Pengerusi tadi tentang seorang bapa yang memberikan jumlah wang RM50 sama rata kepada dua anaknya. Betul. Untuk memenuhi keperluan pembelajaran mereka, sedangkan keperluan mereka berbeza, kerana yang seorang bersekolah di sekolah rendah dan seorang lagi bersekolah di sekolah tinggi. Pada zahirnya semacam adil, tetapi pada hakikatnya ia tidak adil, kerana keperluan mereka berbeza. Lebih-lebih lagi jika keperluan sebenar anak yang bersekolah di sekolah tinggi itu melebihi daripada jumlah RM50 yang diberikannya, maka tindakan si bapa itu boleh dilihat sebagai tidak memberi hak yang sewajarnya kepada yang mempunyai hak, atau tidak meletakkan perkara yang sepatutnya pada tempatnya, sebagaimana adil yang telah kita jelaskan sebelum ini. Bahkan tindakan si bapa itu, Ustaz Pengerusi, boleh dilihat sebagai salah satu bentuk kezaliman. Kerana orang tidak berlaku adil, maka sesungguhnya ia telah melakukan satu kezaliman. Dalam Al-Quran, kalau kita lihat dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak berlaku adil kepada orang lain dan tidak juga berlaku adil kepada Allah, bahkan kepada dirinya sendiri, diistilahkan oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang zalim. Dalam surah Yunus ayat 44, Allah berfirman, "Inna Allah la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia jualah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka adalah jelas, Ustaz Pengerusi, bahawa keadilan itu bukanlah semata-mata kesamarataan. Ada kalanya ia menuntut kesamarataan dan ada kalanya ia tidak menuntut kesamarataan. Karena hakikat adil, kita tegaskan sekali lagi, maksudnya ialah memberikan hak kepada setiap orang yang mempunyai hak dan tanpa melebihkan atau mengurangkannya atau meletakkan sesuatu pada tempat yang selayaknya menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia diletakkan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk atas jawapan yang begitu jelas. Berarti Datuk, adil ni bukan semestinya sama rata. Tidak semestinya. Ada kalanya keadilan ini ia menuntut kesamarataan, walau bagaimanapun ada kalanya kesamarataan itu tidak semestinya artinya adil. Intinya adil ini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai perintah Allah. Betul ya. Datuk? Ya. Alhamdulillah. Baik. Saya ingin teruskan bertanya soalan kedua kepada Yang Mulia Dr. Haji Mas Ridwan bin Haji Jumat. Doktor, dalam Al-Quran banyak diingatkan untuk berlaku adil. Kalau dilihat lafaz adil sahaja ada sekitar 28 kali. Kalau kita ni masukkan
Sinonim bagi lafaz adil itu seperti al-qistu, maka ada lebih daripada 50 kali. Ini menunjukkan bahawa agama Islam itu datang dengan menjadikan keadilan sebagai salah satu nilai asas dalam kehidupan. Persoalannya, doktor, mengapa berlaku adil ini dianggap tunjang penting dalam kehidupan seorang Muslim, dan bagaimana pula pengabaian nilai ini boleh menjejaskan kehidupan individu serta masyarakat? Silakan, doktor. Terima kasih Yang Mulia Ustaz Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Yang Mulia Ustaz Pengurusi, Yang mulia rakan-rakan ahli panel, Yang Mulia tetamu kehormat majlis Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Madain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Salah satu nikmat yang besar yang dikurniakan kepada kita ini ialah nikmat keadilan. Nikmat keadilan itu adalah satu nikmat yang besar. Apa tidaknya, keadilan merupakan satu prinsip atau nilai yang membawa kepada kesejahteraan, membawa kepada keamanan, membawa kepada kestabilan hidup jika keadilan itu ditegakkan dengan selayaknya. Ini satu fakta yang memang orang semua setuju, tidak ada orang mempertikaikan. Bagi menunjukkan betapa pentingnya dan besarnya perkara mengenai keadilan itu dapat dilihat dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya ayat yang dibacakan oleh Yang Mulia Ustaz Pengurusi tadi. Kalau boleh saya bacakan ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan terang dan nyata memerintahkan kepada kita ini supaya sentiasa menegakkan keadilan. Tidak boleh tidak, mesti keadilan mesti sentiasa ditegakkan. Sebab apa? Sebab keadilan itu adalah asas kemakmuran, asas keamanan, dan asas keberkatan hidup. Siapa yang mau keadaan aman? Semua orang mau aman. Siapa yang mau negara makmur? Semua orang mau negara makmur. Jadi itulah pentingnya keadilan itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Demi sesungguhnya, kata Allah, demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, yakni mukjizat. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab dan neraca. Apa maksud neraca di sini? Ialah keadilan. Supaya apa? Liyaquman nasu bil qisti, supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Jadi ayat ini memberitahu bahawa penurunan wahyu itu adalah bagi menjamin keadilan kepada manusia. Ini bermakna keadilan itu merupakan satu perkara yang besar yang mesti ditegakkan bagi menjana kebaikan, kebajikan dan menolak kemudaratan. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini untuk menegakkan keadilan ini mencakup dan meliputi berbagai lapangan kehidupan. Bukan hanya terhad kepada bidang kehakiman, penghakiman, tetapi meliputi hatta dalam perkara ibadat, dalam perkara perkahwinan, dalam kekeluargaan tadi, dalam muamalat, apa lagi? Tentulah dalam penghakiman dan sebagainya. Ia
meliputi perkara yang luas dalam bidang kehidupan. Maknanya ruang lingkup keadilan itu amat luas sekali ya dalam kehidupan kita ni. Sebab itu kalau dalam muamalat sebagai contoh, kita ni disuruh melaksanakan akad atau kontrak kalau tadi membuat satu transaksi dengan orang lain. Sebab apa tu? Sebab bagi menjamin hak masing-masing supaya hak masing-masing terjaga dengan adil, dengan baik. Sebagai contoh lagi, dalam bab penghakiman, supaya keadilan dapat ditegakkan, pihak-pihak bertikai diberi peluang untuk membela dengan membawa saksi-saksinya, bahan buktinya. Semua ni adalah untuk menegakkan keadilan dan bagi menjaga maslahat masing-masing. Tapi apa terjadi sekiranya keadilan hancur, roboh, tidak ditegakkan? Tentulah masyarakat akan kucar-kacir, negara instabil, negara tidak makmur, ekonomi turut terjejas. Akibatnya sosioekonomi masyarakat akan jadi melibar. Salah satu contoh, kalau dapat saya bawakan satu contoh pengabaian keadilan, mungkin taninda sedar, sebahagian kita taninda sedar, apabila kalau orang itu ada harta cukup nisab, cukup haulnya, tapi tidak mengeluarkan zakat. Di sini sebenarnya orang yang enggan mengeluarkan zakat itu sebenarnya melakukan kezaliman terhadap penerima zakat. Contohnya fakir miskin yang memang berhajat kepada harta zakat ini. Itulah jadinya keadilan itu ada juga dalam bab ibadat, bukan dalam satu bab saja. Ia meliputi berbagai lapangan kehidupan. Jadi oleh sebab itu mengeluarkan zakat itu bukan saja dilihat sebagai tanggungjawab fardu ain, tetapi juga perlu dilihat sebagai tanggungjawab menegakkan keadilan. Kalau dalam konteks ini menegakkan keadilan sosial. Maka dengan itu kalau kita ni menegakkan keadilan dalam keadaan sosial ini, insya-Allah kita akan melahirkan anggota masyarakat yang bertanggungjawab kepada agama, bertanggungjawab kepada anggota masyarakat yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, jawapan yang sangat menyentuh inti. Jadi saya ingin mengambil sedikit apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Doktor tadi, bahawa apabila keadilan ini diabaikan, kezaliman ini ia akan berleluasa. Lalu apa yang akan terjadi adalah individu boleh hilang pedoman, masyarakat mula pincang, negara porak-poranda, dan kehidupan boleh jadi kucar-kacir. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan lagi dengan soalan ketiga kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Nuraini. Baik Ustazah, satu perkataan ini, kuasa. Okay, baik. Kuasa jika tidak digunakan pada jalan yang benar, maka ia boleh merosakkan manusia. Semakin besar kuasa itu, maka semakin tinggilah juga tanggungjawab yang hendak ditanai. Apabila kita melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah memimpin banyak peranan yang besar. Sebagai contoh, pemimpin negara, ketua tentera, jadi hakim, dan tidak terkecuali juga menjadi seorang suami. Persoalannya Ustazah, bagaimanakah keadilan baginda itu terselah dalam menjadi pemimpin? Dan apakah kesan daripada sifat adil baginda itu? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Mulia Ustaz Pengerusi, ahli panel forum,
tetamu kehormat majlis, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak direkodkan melalui catatan-catatan sejarah hidup baginda yang terpelihara sehingga kini. Percakapan, perbuatan, tindakan dan akhlak baginda banyak disebut dalam kitab-kitab ulama yang terkemuka. Misalnya seperti kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Banyak riwayat yang menjelaskan mengenai bagaimana keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terserlah ketika baginda menjadi seorang pemimpin. Antaranya dalam pengurusan dan pentadbiran umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepimpinan yang baginda amalkan sangat efisien kerana ia berdasarkan kepada keadilan. Baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan sesuatu perkara itu pada tempatnya yang betul dan menyampaikan hak orang-orang di bawah kepimpinannya itu pada tempat yang selayaknya. Sebagai contoh, dalam pemilihan penjawat atau pekerja bagi satu-satu jawatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dasar kelayakan atau kebolehan dan bukannya atas dasar kekeluargaan, bukannya atas dasar sahabat atau orang yang dikenali sahaja. Dalam satu riwayat daripada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, tidakkah Tuan memberi jawatan apa-apa kepadaku? Fadaraba biyadihi ala mankibi, thumma qala, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul bahu Abu Dzar radhiyallahu anhu lalu berkata, "Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah dan sesungguhnya jawatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhazaha bihaqqiha wa adda allazi alaihi fiha." Ia pada hari kiamat hanya akan menjadi kehinaan dan penyesalan melainkan bagi orang yang dapat menunaikan hak dan kewajipan jawatan itu dan memenuhi tanggungjawab jawatan tersebut. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan syarat kelayakan dan kebolehan itu sebagai satu dasar penting dalam pengisian satu-satu jawatan. Manakala dalam memutuskan hukuman bagi satu-satu kesalahan pula, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membuat keputusan yang berat sebelah. Ataupun apa yang orang kata ni, pilih bulu, pilih kasih. Tidak kira si pesalahan ni tadi daripada keturunan berpangkat ataupun tidak, sama ada si pesalahan ni daripada keluarga ataupun tidak, daripada seorang yang kaya ataupun miskin. Hukuman yang baginda laksanakan memang sentiasa tetap adil dan saksama. Sebagaimana riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebut oleh yang mulia panel pertama tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya Fatimah mencuri pun aku akan memotong tangannya." Subhanallah. Begitu sekali keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memutuskan hukum satu-satu kesalahan. Dalam merancang strategi atau plan tindakan yang melibatkan hal ehwal umat Islam pula, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri melaksanakan prinsip syura bagi memastikan keadilan dalam sesuatu perkara itu dapat diperolehi dengan mendengar pendapat atau pandangan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarah dengan para sahabat berkaitan strategi menghadapi musuh ketika perang Uhud, sama ada tentera Islam kekal berada dalam kota Madinah atau keluar menghadapi musuh di luar Madinah. Akhirnya satu keputusan telah diambil hasil daripada syura tersebut, iaitu dengan tentera Islam berdepan musuh di luar kota Madinah, iaitu di Bukit Uhud pada perang Uhud. Selain itu, dalam memimpin keluarga pula,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hak-hak keluarganya dengan adil. Contohnya, hak-hak setiap isteri yang dituntut Islam benar-benar dilaksanakan secara adil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pengerusi antara riwayat yang menggambarkan sifat adil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua peranan dalam kepimpinan baginda itu mempunyai prinsip keadilan yang tinggi yang berasaskan kepada keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadilan baginda itu telah memberi kesan yang cukup hebat, bukan sahaja kepada kesejahteraan dan keharmonian umat Islam, bahkan juga kepada seluruh kehidupan makhluk di muka bumi ini, bagi meraih kejayaan untuk memperolehi keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah Ustazah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi satu perkara daripada perkongsian Ustazah tadi yang wajar kita renungi ialah setiap jawatan itu ia sebenarnya bukan sekadar kemuliaan di dunia. Bahkan ia boleh menjadi beban kehinaan serta penyesalan di akhirat. Kecuali jika ia ditunaikan dengan penuh amanah, hak dan juga tanggungjawab. Betul. Ustazah. Betul. Baik. Saya ingin kembali kepada Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Deni. Baik Datuk. Ada masanya kasih sayang ini ia boleh menyebabkan seseorang jadi tidak adil. Dan ada pula waktunya keadilan yang tegas kelihatan seolah-olah keras kerana ia tidak disertakan dengan belas kasihan. Jadi Datuk, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali sebagai seorang yang penyayang, lagi yang adil, berjaya menyeimbangkan antara ketegasan dan juga kasih sayang apabila berhadapan dengan ahli keluarga atau sahabat terdekat? Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Pengerusi. Dalam Islam, keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kasih sayang. Keadilan hendaklah ditegakkan walau sekalipun kepada diri kita sendiri, kepada orang yang dikasihi, ibu bapa ataupun kaum kerabat. Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 135 telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi menerangkan kebenaran kerana Allah, walaupun sekalipun terhadap diri kamu sendiri, ibu bapa atau kaum kerabat kamu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menegaskan, tetapi Rasulullah bersumpah dengan nama Allah akan menegakkan keadilan sekalipun ke atas anak baginda sendiri. Sebagaimana sabdanya, waimullah law anna Fatimah ibn Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Rasul, kalau Fatimah sendiri memang mencuri, nescaya akan aku potong tangannya. Ini menunjukkan bahawa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kerabat baginda termasuk anak baginda tidak menjadi penghalang untuk baginda menegakkan keadilan. Dalam ayat yang lain, Al-Quran menegaskan bahawa keadilan juga tidak boleh dipengaruhi oleh kebencian. Kerana kebencian itu boleh menjadikan seseorang itu ataupun mendorong seseorang itu untuk tidak melakukan keadilan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist, kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan kebenaran kerana Allah dan lagi menjadi saksi dengan adil.
Dan jangan sekali-kali kerana kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk tidak melakukan keadilan. Berlaku adillah kepada sesiapa pun. Sesungguhnya sifat adil itu yang lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mendalam apa yang kamu lakukan. Masya Allah. Ayat Al-Quran ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Quraisy di Mekah yang dulunya menzalimi, menyakiti Nabi Muhammad dan orang-orang muslimin. Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah supaya tetap berlaku adil kepada mereka. Jangan disebabkan oleh dendam dan permusuhan yang dulu itu menjadikan kamu berlaku zalim kepada mereka. Dalam riwayat yang lain pula menyebut bahawa Bani Nadir, iaitu kaum Yahudi di Madinah, telah melanggar perjanjian dengan kaum muslimin di Madinah. Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan mereka, kaum muslimin, untuk berlaku adil ketika menghukum mereka. Jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum, sama ada kaum Quraisy ataupun kaum Yahudi ataupun Nasrani atau kepada mana-mana kaum, menyebabkan kamu berlaku zalim kepada mereka. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan pengurusi, apabila baginda berjaya membuka Mekah di hari pembukaan Mekah, Fathu Mekah, sekalipun baginda mempunyai kuasa yang penuh untuk menghukum kaum Quraisy yang dulunya menzalimi, mengusir kaum muslimin di Mekah, namun baginda berkata kepada mereka semasa pembukaan Mekah, pergilah kamu semua adalah bebas. Masya Allah. Baginda tetap berlaku adil dan tidak menzalimi mereka walaupun dulunya mereka memusuhi dan menzalimi kaum muslimin. Oleh itu, Ustaz pengurusi, dalam Islam, keadilan dan kebenaran itu hendaklah ditegakkan walaupun ke atas orang yang dikasihi maupun kepada orang yang dibenci. Sesungguhnya keadilan Rasulullah itu ibarat matahari di langit. Sinarnya tidak memilih kepada apa dan siapa. Putri baginda sendiri, Fatimah radhiyallahu anha, tetap tidak terkecuali daripada hukuman Allah jika melakukan kesalahan. Musuh yang dahulunya mengusir dan menzalimi Nabi dan para sahabat tetap diperlakukan dengan aman dan adil. Inilah keadilan Nabi. Keadilan yang tidak goyang sekalipun kepada orang yang dikasihi, keadilan yang tidak condong sekalipun kepada lawan yang memusuhi, yaitu keadilan yang mengangkat manusia ke martabat takwa, keadilan yang membawa rahmat kepada seluruh sekalian alam. Wallahu a'lam. Masya Allah, jawapan yang sangat kemas, Datuk. Terima kasih, Datuk. Itulah dalam Islam, keadilan itu tidak pernah tunduk kepada kasih sayang, meskipun kepada darah daging sendiri. Ia juga tidak boleh goyah kerana kebencian, dendam ataupun permusuhan. Baik, Yang Mulia Dr. Haji Mas Ridwan bin Haji Jumat, soalan kelima. Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dihuni oleh masyarakat yang berbilang agama, berbilang kaum, berbilang bangsa maupun kedudukan. Ada orang Islam, ada musyrikin, ada Yahudi dan ada juga Kristian. Namun pada ketika itu semua pihak tetap merasakan keadilan baginda tersebut. Sedangkan hari ini sesama Muslim saja kadang-kala tidak berlaku adil, hatta kerana perkara yang kecil. Contohnya, oleh kerana sebatang pokok mangga terletak di antara dua buah rumah orang Muslim. Jadi orang Muslim yang berjiran itu indah mau berlaku adil sehingga terjadi perselisihan. Kedua-duanya mau mengakun bahawa pokok mangga itu buahnya ia punya. Persoalannya, Yang Mulia Doktor, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguruskan perbezaan suatu ketika dahulu sehingga keadilan baginda itu dapat dirasai oleh semua golongan tanpa mengira latar belakang? Silakan, Doktor. Terima kasih, Ustaz Pengurusi. Bagi menjawab soalan Tuan Pengurusi itu, dalam masa yang singkat ini,
memang banyak faktor yang faktor bagaimana kejayaan Rasulullah SAW dalam menyebarkan keadilan, mempasakkan keadilan di bumi Madinah. Banyak faktor-faktor yang mainkan peranan. Tapi dalam masa yang singkat ini saya cuma mau utarakan 2 faktor saja. Pertama sekali, faktornya ialah melalui Piagam Madinah, yaitu perlembagaan yang bertulis yang pertama, yang menjadi rujukan bersama bagi penduduk Madinah. Jadi dalam perlembagaan ini, piagam ini, hak orang Islam dipelihara, hak orang Yahudi dihormati, hak kaum-kaum yang lain diiktiraf, dihormati. Jadi mereka ini semua dianggap sebagai penduduk Madinah. Masing-masing mereka ini dibagi bebas untuk mengamalkan agama mereka. Namun mereka mesti tetap mematuhi dan terikat kepada undang-undang yang ada. Jadi dengan ini penduduk Madinah merasa aman, merasa selesa, kerana hak mereka dijamin, mereka merasa adil dengan keadilan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kedua ialah dari segi faktor teladan kepimpinan Rasulullah SAW dalam menegakkan keadilan. Baginda merupakan teladan yang hebat dalam mempraktikkan dan mempemirkan keadilan tanpa pilih kasih, hatta kepada, sebagaimana rakan panel tadi menyebutkan, hatta kepada ahli keluarganya. Bahkan Rasulullah SAW mempraktikkan keadilan walaupun terhadap dirinya baginda sendiri. Baginda tidak bertolak ansur kalau dalam bab menegakkan keadilan ini. Buktinya sebagaimana satu riwayat yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari ada seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah. Berjumpa kenapa tu? Bukan berjumpa saya saja, ada tujuan. Seorang Yahudi berjumpa Rasulullah. Tujuannya tu menagih hutang Rasulullah. Rasulullah pernah berhutang padanya seekor unta. Okeylah, dia menagih hutang, memang haknya kan, tidak masalah. Cuma datangnya tu kasar tidak ada adab pada Rasulullah. Waktu kejadian itu berlaku di depan para sahabat yang lain. Jadi para sahabat ini pun tidak selesa melihat kelakuan Yahudi ini, sehingga kan rasa marahlah, sehingga kan para sahabat kan memukul Yahudi itu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Dia kata usah jangan. Biarkan ke dia. Ya memang ada haknya ni kamu cakap ni, memang ada haknya kamu menagih aku. Kata Rasulullah, berikanlah ni haknya ni, berikan ya seekor unta ni yang memang ia punya haknya, berikan arahnya. Apanya sahabat? Ya Rasulullahnya ada unta ni, cumanya untanya ni, unta yang kami dapat ni, yang ada ni, unta yang lebih baik, unta yang lebih mahal. Macam mana? Apa kata Rasulullah? A'tuhu, berikan tunya, berikan. Biar mahalnya harga tu, biar yang penting utang itu bayar. A'tuhu, berikan yang unta tunya. Fa inna min khairikum ahsanakum qadaan. Kata Rasulullahnya, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang bayar hutang dengan harga yang lebih mahal lagi. Itu yang lebih baik tu. Jadi nampak kata ni di sini bagaimana akhlak Rasulullah, betapa tingginya akhlak Rasulullah SAW. Walaupun orang itu berlaku kasar, tetapi keadilan mesti ditegakkan tanpa kompromi, walaupun terhadap diri baginda Rasulullah SAW sendiri. Jadi inilah faktor kedua, iaitu bagaimana kunci kejayaan Rasulullah SAW mempasakkan keadilan, menyebarkan keadilan di bumi Madinah itu ialah melalui teladan
keadilan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Masya Allah Doktor, penjelasan yang sangat segar dan contoh yang memberi kesana. Jadi orang Yahudi menagih hutang unta daripada Nabi SAW dengan cara yang kasar, dan kekasaran itu terjadi di hadapan para sahabat. Sahabat kan memukul Doktor, tapi Nabi melarang. Disebabkan adil baginda bukan ikut selera atau hawa nafsu, bahkan berpaksikan wahyu dan kebenaran, maka baginda membayar hutang dengan baik dan rasa hormat walaupun dikasari ketika itu. Jadi bukan itu saja, bahkan baginda memberikan apa yang lebih baik daripada apa yang pernah baginda terima sebagai hutang itu. Masya Allah. Jadi alangkah indahnya kalau kita semua dapat mencontohi, dapat mengambil teladan daripada kisah ini. Baik, soalan terakhir saya ingin tujukan kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Nuraini. Ini berkaitan dengan soalan semasa atau kontemporari. Jadi kebanyakan pemimpin atau ketua pada kebiasaannya selalu berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga dugaan dalam menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Persoalannya Ustazah, bagaimanakah seorang pemimpin atau ketua hari ini mencontohi keadilan Rasulullah SAW dalam kepimpinan mereka? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz Pengerusi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, menjadi seorang pemimpin ini bukannya sesuatu perkara yang mudah, dan ia tidak seharusnya dipandang remeh. Ini kerana setiap pemimpin memikul tanggungjawab yang besar yang wajib ditunaikan dengan penuh amanah, yang wajib ditunaikan dengan penuh kebijaksanaan dan integriti. Memang tidak dinafikan Pengerusi, setiap pemimpin pasti akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Maka dalam menggalas amanah kepimpinan ini, sifat adil ini perlu ada tertanam dalam diri setiap pemimpin. Sama ada dalam pertuturannya, adil dalam pertuturan, adil dalam tindakan, maupun hubungan sesama manusia. Lebih-lebih lagi ketani masa ini berada dalam era dunia tanpa sempadan, dan disertai lagi dengan munculnya teknologi Artificial Intelligence, AI. Maka jika teknologi ini tidak digunakan pada jalan yang betul atau disalahgunakan, unsur-unsur negatif seperti fitnah, tohmahan, hinaan, cercaan mudah tersebar dengan cepat, viral, dan ia mengakibatkan menggugat keharmonian dan kesejahteraan sesuatu masyarakat ataupun organisasi. Maka dalam hal keadaan ini, jika pemimpin gagal berlaku adil, maka tidak syak lagi ia akan membawa kepada kezaliman, ia akan membawa kepada penyalahgunaan kuasa, ia akan membawa kepada apa-apa yang menzalimi orang-orang yang dipimpinnya, dan akhirnya kehancuran kepimpinan sebuah organisasi yang dipimpinnya akan terjadi. Maka di sinilah ketani dapat melihat bagaimana keadilan Rasulullah SAW wajar menjadi kudwah ataupun teladan yang unggul bagi setiap pemimpin dalam kepimpinannya. Antaranya dalam perkara seperti yang pertama, adil dalam menyelesaikan pertelingkahan, menyelesaikan konflik, menyelesaikan perselisihan. Sekiranya berlaku perselisihan dalam sesebuah organisasi, pemimpin hendaklah adil dalam menyiasat dan menilai aduan daripada pihak-pihak yang terbabit. Rasulullah SAW ketika memutuskan sesuatu kes akan mendengar keterangan daripada semua pihak terlebih dahulu. Baginda tidak pernah bersikap berat sebelah walaupun terhadap ahli keluarga sahabat baginda sendiri. Hukuman tetap dilaksanakan secara adil, bukan berdasarkan sentimen pribadi. Yang kedua, telus dan amanah dalam tanggungjawab. Seorang pemimpin perlu melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab tanpa terlibat dalam salah guna kuasa,
tanpa terlibat dengan penyelewengan, rasuah maupun penipuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin dengan penuh ketulusan dan kejujuran, menjadikan integriti seperti prinsip keadilan sebagai tonggak kepimpinan baginda. Yang ketiga, mengamalkan prinsip syura, musyawarah. Prinsip syura ni bukan sahaja memberi ruang kepada pandangan ahli-ahli syura, malah memperkokoh kesepakatan ataupun perpaduan dalam mencari keputusan yang adil, dalam mencari keputusan yang ada maslahat tanpa melihat kepada kepentingan peribadi seorang pemimpin. Walaupun pemimpin tetap memegang mandat ataupun kapasiti sebagai ketua, tetapi dia tidak boleh mengabaikan suara kesepakatan ketika bermesyuarah. Sudah setentunya keputusan melalui syura ini lebih baik dan berkualiti kerana ia mengikut manhaj Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Tafsirnya, dan urusan mereka diputuskan dengan bermesyuarat sesama mereka. Seterusnya, yang keempat, menjaga kebajikan dan hak orang bawahan. Seorang pemimpin perlu memastikan kebajikan dan hak orang-orang yang dipimpinnya terjaga dengan penuh keadilan dari segi pemberian gaji, dari segi pemberian allowance, peluang dan pengiktirafan atas sumbangan kerja yang telah diberikan tanpa berat sebelah atau mengikut kepentingan pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara hak para sahabat dan umatnya dengan penuh hikmah dan kasih sayang kerana baginda sedar bahawa setiap amanah, setiap tanggungjawab itu akan dipersoalkan di akhirat kelak. Seterusnya, yang kelima, menegur dengan adil dan berhikmah. Pemimpin juga bertanggungjawab membimbing orang bawahannya dengan adil. Teguran yang dilakukan itu hendaklah secara profesional dan bukannya emosional, bukannya seperti mengaibkan, merendah-rendahkan seseorang di khalayak ramai. Sebenarnya teguran yang baik boleh membuat seseorang itu dapat belajar daripada kesalahan yang dibuat dan tidak menimbulkan sebarang kebencian dan trauma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat dengan penuh hikmah, mendidik dengan lemah lembut dan menunjukkan contoh tauladan tanpa menjatuhkan sesiapa. Demikianlah pengerusi antara contoh keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh teladani ketika menjadi seorang pemimpin. Kepimpinan yang berpaksikan kepada keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menegakkan keputusan tanpa diskriminasi, dapat menjunjung ketulusan, dapat menyampaikan hak kepada yang layak. Prinsip keadilan tersebut boleh dijadikan dasar dalam konsep good governance untuk diamalkan dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah organisasi. Dengan memiliki prinsip keadilan ini, insya-Allah kepimpinan Ketani akan diberkati, keluarga atau organisasi yang Ketani pimpin akan makmur dan ganjaran yang besar menanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebenarnya sesiapa pun jo Ketani, pangkat dan jawatan yang Ketani pegang hanyalah sementara. Kekuasaan atau kemegahan yang Ketani miliki juga adalah sementara. Sedangkan keadilan dan amanah yang Ketani laksanakan akan terus hidup sebagai saksi di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Adil lagi Maha Mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas kupasan yang sangat informatif. Jadi jelaslah bahawa keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar teori, bahkan diterjemahkan dalam seluruh aspek kepimpinan baginda. Sama ada tadi dalam membuat keputusan, menegur secara berhikmah, melaksanakan syura dan menjaga hak bawahan sesaha. Jadi saya ingat sangat sesuailah apa yang dikongsikan ini dijadikan sebagai teladan dan menjadi panduan bagi setiap pemimpin hari ini. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung forum. Saya percaya banyak mutiara ilmu dan pengajaran yang telah kita perolehi daripada perkongsian ahli panel kita pada pagi ini. Oleh itu, saya mengajak hadirin dan hadirat
untuk sama-sama kita mencontohi keadilan baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja di bibir akan tetapi juga dalam perbuatan. Pergi ke dusun mencari kelapa muda manis isinya. Banyak sudah mutiara kita terima daripada perkongsian panel yang berilmu mulia. Burung merebah hinggap di dahan, bernyanyi riang kala mentari. Marilah kita ambil teladan keadilan Nabi, junjungan sejati. Jangan sekedar di lidah semata, biar terzahir dalam amalan. Adil di praktik di setiap ketika, hidup sejahtera, masyarakat aman. Baik, sebelum saya menutup forum kita pada pagi ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada tetamu kehormat kita Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Mat Dain, dan juga kepada ahli-ahli panel kita yang budiman, serta kepada hadirin dan hadirat yang sudah memeriahkan forum kita pada pagi ini. Akhirnya, saya Muhammad Hilmi bin Yaakob menutup forum kita pada pagi ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم